boleh cam orang ni semayang ataupun tak. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kenakan makeup di muka dia, tapi tak boleh sembunyi kata dia tak semayang, sebab nur tak ada. Ini musibah yang Allah timpakan pada orang tak semayang. Yang kedua, orang tak semayang ni rezekinya tak berkat. Dia kerjalah siang, malam, pagi, petang, tak tahu mana pun dapat-dapatannya. Kalaupun dapat banyak sekalipun, tak berasa duit tu hilang pergi mana, tak tahu. Itu mana tak berkat. Beza orang yang semayang, walaupun pendapatannya sikit, dia rasa keberkatan. Dia sedang dia guna kok mana, dan berasa puas. Itu mana rezeki kalau berkat. Juga rezeki ni kalau berkat, dia tak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki tak habis. Yang pertama, pendapatan tak banyak, tetapi tak kering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu berkat. Kadang-kadang pendapatan tak banyak, tapi masuk yang tak dijangka banyak, itu berkat. Orang tak semayang berkat tak ada dalam hidup dia. Orang tak semayang ni dia resah. Orang tak semayang ni dia tak kalis ujian. Dia mudah sangat down kalau ditimpa ujian. Dan orang tak semayang ni, yang paling teruk sekali nak mati esok, tak boleh nak mengucap 2 kalimah syahadah. Na'udzubillah. Walaupun orang ajak dengar, tapi nak kata tak boleh. Dan orang yang tak semayang ni ketika nak mati esok, dia dahaga. Ini musibah yang Allah timpakan pada orang yang tak semayang.